Korang tengok dia punya tekstur ni. Betul. Mantap guys. Syok. Syok. Makan tak henti. So pasti ramai yang belum try lagi yang jeruk mangga papalaris macam aku ni. Tak apa, sedap ke tak sedap, mari kita try. Produk daripada Dato' Alif Shukri. So aku kenal dia lah, tapi dia mana kenal aku kan. Jeruk mangga ni dia duk viral tak henti tau, cakap yang ori. Tapi tak apa, mari aku try tengok. Nak hari. Wah. Serius geng, aku tak tipu. Sedap. Cantik, menarik, tertarik, kau memang the bomb. Korang tengok dia punya tekstur ni. So jeruk mangga papalaris ni harum manis asli tau. Original daripada mangga, bukan yang tiruan-tiruan. Ni tanpa gula tau. Dia punya manis datang daripada dia punya ini mangga harum manis ni. Original. So confirm lah harum manis. Keluaran original asli daripada Dato' Alif Shukri. Sekejap. Ini kalau beli satu pack tak henti guys. Sini dia bagi tahu dihasilkan dengan bahan organik lah. Kalau dia tak ada campuran yang lain-lain. Aku nak main Counter Strike ni, saja beli kan. Nak support Dato' Alif Shukri. Kokok satu hari nanti aku makan jeruk mangga papalaris dia boleh suruh aku dance lagu raya dia kan. Tapi betul-betul sedap, mantap guys. Satu pack RM12.9. Okey, set combo 2 pack RM23.90. Set 4 RM39.90. Macam ni je, senang. So aku recommend korang ambil 2 pack ataupun 4 pack terus. Memang sedap nak mampus. Okay.